Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan aku Syaman Buasan. Dan kali ni aku nak share dengan korang tentang tingkap. Apa benda aku nak share? Jom layan. Okey, ini adalah tingkap jenis sekeping-sekeping. Okey, apa yang aku nak cerita kali ni adalah tentang handle tingkap ni. Nampak ni sekarang ni, kenapa satu ke bawah, satu ke atas? Macam pelik kan? Ini berlaku sebab korang kena tahu yang handle tingkap ni ada untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Sekarang ni kalau kata korang punya handle tingkap patah ke pecah ke kan, sebab ini benda ni lama-lama pun akan rosak. Jadi kalau korang nak beli, korang kena ingat sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang jadi macam ni disebabkan yang ke atas ni sebenarnya adalah sebelah kiri punya. Sebelah kiri dia pasang ke kanan kan. Tu yang jadi macam satu ke bawah, satu ke atas. Semoga bermanfaat. Baiklah, kali ni aku akan tunjuk cara membukanya pula. Kita pakai screwdriver, pulas dan tanggal salah satu skru, dan satu lagi terpaksa kita pegang belakang dia. Yalah kan, sebab dia dah tak melekat, tak boleh ikat dekat bingkai tu. Inilah rupa yang orang pasang terbalik sebelum ni. Nampak perbezaan kiri dan kanan. Masa untuk kita pasang sebelah kanan punya, ini yang sebenar sebelah kanan lah. Dia akan, handle akan turun ke bawah. Untuk skru sebelah bawah kita kena alihkan sikit sebab lubang skru dia tertutup dengan handle tersebut. Macam ni lah kalau tertutup. Jadi kau nak skru macam mana kan? Okay, kita try sebelah lagi. Okey, selesai. Kita jumpa lagi pada perusahaan aku akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.